keempat, Nabi ajak kita macam mana orang ni meninggal dunia, bagaimana kondisi dia, macam mana keadaan dia. Nabi suruh kita sangka baik. Yang ni kena tanam elok-elok dalam hati kita. Kita buka dalam kitab Targhib wa Tarhib. Silap. Kita buka dalam kitab pada silsilah hadis sahihah. Syekh Albani ada cerita satu hadis macam mana sahabat Nabi Abdullah bin Abbas cerita apabila Abdullah bin Ubay mati. Mereka mai cerita kepada Nabi, minta Nabi mai semayang solat kepada Abdullah bin Ubay. Apa reaksi Nabi? Nabi pakai baju, Nabi pi. Bukan Nabi tak kenal Abdullah bin Ubay. Macam tu, macam ni Nabi. Nabi bukan tak kenal. Umar Al-Khattab kata bila Nabi SAW nak solat kepada jenazah Abdullah bin Ubay, walaupun lepas tu Nabi tak pernah solat dah, cuma dalam kes Nabi solat, tahawaltu ila Nabi SAW faqultu ya Rasulullah ala aduwillah Abdullah bin Ubay ar-rujul alladhi yaqul kadha kadha wa kadha. Nabi nak semayang ni, apa dia, Umar Al-Khattab main duduk face to face macam tu. Wahai Rasulullah, a'ala aduillah, ni musuh Allah depan tu. Abdullah bin Ubay ar-rajul, lelaki yang buat angkara, buat onar, buat fitnah, macam ni. Hendak semayang atas jenazah dia. Kata Anas bin Malik yang duduk di tempat kejadian, bukan Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Fatabassama Nabi SAW, Nabi senyum. Tuan-tuan tengok Nabi senyum. Umar Al-Khattab bila tak puas hati, Nabi senyum kat dia. Dia pun cerita sampai keluar kisah Al-Ifk. Al-Ifk ni cerita Aisyah kena fitnah. Perbahasan dia cukup panjang. Saya tak mau cerita kesahihan dia, cuma saya nak cerita perbahasan dia panjang. Cuma manusia ni, orang katalah apa pun kat dia, tapi orang pergi sentuh bini dia, dia tak boleh tahan. Nabi dengar, Nabi kata, akhirni, Umar lalu, akhirni. Wa ini qad ukhtirtu. Aku Allah bagi pilihan. Sama ada aku nak minta ampun kepada dia, atau aku tak minta ampun pada dia, Allah tak ampunkan dia. Dan aku ambil pilihan nak minta Allah ampunkan dia. Dan Nabi solat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam tu sampai Nabi sangka baik. Kita ni orang tu macam mana keadaan dia, mati dia dan sebagainya, dalam hati kita mudah-mudahan akhir usia dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu pengharapan kita. Macam orang duk cerita MH17 tu lah, yang duk budak-budak Facebook ni lah, baru ada akal duk atas kapal terbang, tak mau pakai tudung, dah mati baru nak pakai kapal. Awak mulut kita ni tak ada insurans. Tuan-tuan boleh bayang tak dalam keadaan kondisi kapal terbang tu kena tembak? Apa yang mereka ingat? Orang kafir, fa idza rakibu fil fulk da'allah mukhlisina lahu din. Kata Allah apa dia? Orang kafir ni bila terduduk di tengah-tengah kapal, tengah-tengah laut, kapal depa ni terombang-ambing, dipukul dengan badai. Apa yang mereka ingat? Orang kafir pun tak ingat berhala mereka. Mereka hanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka hanya berdoa kepada Allah. Orang kafir. Tuan-tuan boleh bayang tak? Mereka ni kena tembak ni. Mereka pun tahu dah. Kapal terbang ni sebelum daripada terempas, mereka tahu dah mereka akan arwah. Pressure, tekanan punya tinggi. Agak-agak apa mereka sempat buat? Sempat dah nak update satu status Facebook. Hikam tak tahu lah, mungkin lah orang lain, wallahu alam. Sempat dah last punya satu status, same point punya, tolong bagi banyak like sikit. Tak ada. Agak-agak sempat last punya, tarik satu batang selfie macam tu. Tak sempat, tuan-tuan. Apa yang dia ingat? Ingat Allah. Salah seorang tu, saya pun baru tahu dia, nama apa, Syekh Miur apa. Dia ni selalu main kuliah saya di Puchong, di satu masjid As-Salam di Puchong. Saya pun tak tahu dia. Memang rajin main kuliah. Baru ni bila dia jenazah dia sampai, saya beli Cosmo itu, beli pun sebab madu saya masuk elan dalam tu. Tengok muka dia dah. Kata dia ni kenal. Budak baik. Macam mana pun kondisi dia, kita minta kepada Allah, Allah ampunkan dia. Ni dia panggil husnuzon.